Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Nuli Secondaries. Bersama saya Anur Izzati, host Hamzah Media pada edisi ini. Pada kali ini, 26 Jun 2025, pihak Hamzah Media melaksanakan wawancara bersama ikon Nilam Negeri dan Naib Johan Pengkarya Muda peringkat kebangsaan iaitu Saudara Lee Wei Lun. Beralih kepada wartawan kami. Saya Muhammad Adib dan bersama saya Saudara Lee Wei Lun. Baiklah, Lee Wei Lun, boleh saya memberikan sedikit pertanyaan? Boleh. Baiklah, Wei Lun, boleh tak ceritakan sedikit perjalanan semasa menjadi calon ikon Nilam Kebangsaan? Okey, terima kasih Saudara Adib. Di mana untuk perjalanan saya memulakan perjalanan saya pada tahun 2024 iaitu pada tahun lepas, di mana pada bulan Jun saya dipilih oleh Cikgu Zakiah iaitu penyelia program Nilam kita, di mana saya menjadi salah satu ahli ataupun peserta kepada pertandingan bicara buku peringkat daerah dan di mana saya telah didedahkan dengan program Nilam berkaitan dengan buku, di mana saya perlu menceritakan judul ataupun cerita dalam cerita sesebuah buku tersebut dan mengaitkan dengan kehidupan kita pada zaman sekarang. Dan keputusannya, saya berhasil untuk mendapat tempat pertama pada peringkat daerah, dan di mana saya meneruskan perjalanan saya ke peringkat negeri, di mana saya juga mendapat top 5, dan apabila saya merentak pada peringkat seterusnya untuk dicalonkan menjadi peserta bicara buku ke peringkat kebangsaan tahun 2024, saya gagal. Tetapi tidak mengapa, pada tahun ini juga saya telah dipilih oleh Cikgu Zakiah sekali lagi untuk menyertai program ataupun pertandingan pengkarya muda, dan di situ saya dapat berhasil untuk menobatkan diri saya sebagai top 1 dalam peringkat daerah, dan di mana saya boleh dipilih dan diteruskan dan dipilih menjadi Johan untuk peringkat negeri. Dan di mana apa yang tidak dapat saya sangkakan bahawa pada bulan Jun, tak silap saya, pada bulan Mac, saya didapatkan berita bahawa saya telah menjadi top 3 kebangsaan pengkarya muda Sekolah Menengah Bahasa Inggeris tahun 2025. Dan di situ saya dapat kabar yang baik daripada Cikgu Zakiah dan juga guru-guru pembimbing saya seperti Sir Halimi dan Teacher Alia, bahawa saya menjadi antara finalis Anugerah Tokoh Nilam Kebangsaan tahun 2025 pada bulan Jun, dari hari bulan 15 hingga hari bulan 20 bulan Jun tahun 2025. Dan di situ saya telah menempatkan diri saya sebagai salah satu, the only one finalis untuk negeri Kelantan. Dan walaupun saya tidak mendapat tempat dalam Anugerah Tokoh Nilam, tetapi saya berhasil untuk mendapat Naib Johan dalam Anugerah Pengkarya Muda Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Baiklah, tanya saya ucapkan kepada Saudara Lee Wei Lun. Baiklah, boleh Saudara Lee Wei Lun memberikan sedikit nasihat kepada rakan-rakan pelajar di luar dan di SMK Hamzah? Okey. Untuk sebagai sebuah nasihat, jikalau rakan-rakan sekalian ingin dan mahu untuk menyertai program seperti program Nilam ini, yang pertama sekali yang perlu kita ingatkan bahawa pengetahuan itu sangat penting, dan di mana kita pergi pun pengetahuan itu dapat kita dikaitkan dengan kehidupan seharian, dapat kita berfikir secara kritis, di mana ia merupakan satu pengalaman yang sangat penting jika kita ingin merangkul tempat dalam program Nilam, contohnya seperti video kreatif, bicara buku, pembaca bestari dan juga pengkarya muda. Dan di mana walaupun sekolah kita pertama kalinya telah menempatkan diri dalam peringkat kebangsaan, dan saya percaya bahawa sekolah kita dan juga rakan-rakan kita yang lain ini dapat
jadi saya dapat menjadi contoh kepada orang lain untuk untuk menggalakkan anda semua untuk menempatkan diri dan berkecimpung dalam program Nilam. Baiklah, itu sahaja daripada kami.